sembahyang saya tak sah sebab pintu kaca tak buka antara ruang utama dengan luar masjid. Katanya tak ada hijab, tak ada hijab dengan Allah, mohon pencerahan. Kawan dia kata dia sembahyang luar tu cermin dia ada pintu, hak sembahyang luar tu tidak sah. Pasal apa? Pasal tidak ada hijab dengan Allah. Pula dah. Kawan dia kata mana-mana hak sembahyang luar cermin, kalau tutup cermin tak sah. Apa? Luar tu. Betul atau tidak kawanmu tu? Jawabnya betul. Yang kawanmu ini sudah tidak betul. Faham lagi? Lepas tu kalau kita nak cakap, biar tahu. Nak jawab soalan agama ni tidak syarat janggut panjang macam kaku. Tidak syarat pakai piah. Tidak syarat pakai jubah. Faham lagi? Tidak syarat maknanya nama ustaz. Siapa-siapa boleh jawab. Walaupun pakai topi sudu ada tulis Bosco, pakai baju kemeja, pakai seluar jeans sekalipun, tahu jawapan yang betul, boleh jawab. Walaupun kerja gaul semi, pasal mozaik atau kain sawit, dia tahu hukum, boleh jawab. Tapi janggut panjang serta tak tahu hukum, jangan jawab. Lagi ada kaedah gitu. Okey? Dengar baik-baik. Musmayang luar, musmayang tepi sejik, turun bawah nu, belakang kalah, alik sana jalan, sah belaka. Kan mudah tu. Soalannya empat, kena dengar empat perkara. Pertama, orang yang semayang tu dengar tak? Nampak tak tu imam? Tak nampak. Kalau nampak, beres. Sah dah. Muduk mana pun. Luar masjid, tepi kanan, tengah, lindung tiang, lindung lori, sah belaka. Mana? Nampak imam. Yang kedua, tak nampak imam, tapi nampak makmum, sah juga. Yang ketiga, tak nampak tu imam, tak nampak makmum, dengar suara imam, Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah, sah juga. Yang keempat, imam tak nampak, makmum tak nampak, suara tu imam pun tak dengar, suara budak-budak dengar. Suara budak-budak dengar. Tok imam kata Allahu Akbar. Budak-budak belakang Allahu Akbar. Dia boleh dengar budak tu. Sah juga. Jelas tak lagi? Yang tidak sah, tok imam pun dia tak nampak, makmum pun dia tak nampak, dia tak dengar suara imam, tak dengar suara siapa pun. Dia pakai teka. Rokok kedok, rokok kedok. Teras sekali rokok, berak rokok. Tidak sah. Faham tak lagi?